Okey, untuk bahagian sini juga dia dah ada untuk USB port. Dia dah ada USB port, sudah ada kat sini guys. USB port. Charger telefon Type C pun dah ada dah. Dia ada 3.0A lah. Ini untuk ni pula untuk seat belt belakang. Untuk bahagian unlock kat sini dah. Ni buka pintu, ni kunci pintu. Untuk sini pula steering ni dia ada kamera 360. 360 kalau tekan button ni dia akan keluar kat sini lah. Sama macam model Alza F1. Cuma steering dia ni lebih kurang sama, cuma kat sini dia berwarna hitam sikit ni. Yang ni semua sama. Untuk bahagian sini dia ada power drive. Katakan drive ni tekan sekali, short press power button ni kerja ni kan lebih laju lah. Dia sama function macam Pro 2 Alza juga. Kalau kita off balik power button, tekan sekali saja dia akan off. Untuk eco mode tekan lama-lama long press. Bila untuk long press ni kita guna untuk di dalam bandar. Kita off balik. Untuk selain itu, untuk penembakan kita tekan button kat sini saja guys. Ni ada ESA, traction control, sensor parking depan. Selain itu, untuk bahagian tepi ni dia dah ada auto mirror lah. Dia boleh lipat sendiri. Tekan button ni akan lipat. Ini buka balik. Ni sama function lain. Cuma dari segi ni saya tengok memang cantik lah. Design ni memang cantik kan. Dengan chrome cuba canggih. Selain itu dia dah ada side ni. Tapi ni untuk aksesori gear up sebenarnya. Korang kena belilah. Untuk side step ni memang cantik. Untuk bahagian tepi ni pula dia ada macam penghalang sebenarnya. Mungkin untuk mengelakkan barang jatuh